Okay guys, so lately ni banyak customer aku hantar hard disk dia ada problem lah. So dalam ni ada data 5 ke 10 tahun macam tu lah. So dia memang risau lah, sampai merayu-ayu nak suruh repair dia punya hard disk. Okay, so kalau korang tengok, dia ada beli Samsung SSD 2TB. So total 4TB. Disebabkan dia dah kehilangan data yang banyak, so dia dah tak nak benda ni berlaku. So dia pun beli casing, nama dia enclosure storage. So dia pun beli dengan kita orang. So aku syorkan lah, sesiapa yang ada data yang 5-10 tahun, janganlah pakai hard disk. Okay, sebab hard disk ni dia pakai CD punya teknologi. Dia tak macam SSD. SSD pakai chipset punya teknologi. So SSD ni dia lebih sustain lah, dia lagi tahan lasak daripada hard disk. Kepada korang yang nak backup data dan takut file hilang, so boleh datang ke Atrax di Taman Sarjana Puchong. Dan kita boleh try the best lah, sebab benda ni pun 50-50. So kalau ada data hilang ke nak kita recovery, kita akan try the best. Okay?